Nak khabar ni, siap mu tahu ke tak? Berusia 193 tahun, kura-kura yang dinamakan sebagai Jonathan memegang gelaran haiwan darat tertua yang masih hidup. Ia dilahirkan pada tahun 1832. Jonathan merupakan kura-kura gergasi dari spesies Shicel atau nama saintifiknya Alda Brackley gigandi holalisa, merupakan spesies yang jarang ditemui. Pada tahun 1882, Jonathan yang berasal dari Pulau Atlantik Selatan St. Helena telah dibawa oleh Governor British ketika itu, William Grey Wilson, sebagai hadiah. Ketika itu usianya 50 tahun dan telah mencapai tempoh matang sepenuhnya. Gambar Jonathan sedang meragut rumput ini diambil di taman kediamannya pada tahun 1882 dan 1886. Jonathan memegang dua rekod dunia Guinness, iaitu haiwan darat tertua yang masih hidup dan juga memegang gelaran mamalia tertua yang masih hidup. Doktor haiwan St. Helena, Joe Hollin, menjelaskan mamalia tersebut masih dalam keadaan sihat meskipun ia buta akibat katarak dan hilang deria bau. Jonathan masih mempunyai selera makan yang sihat dan dorongan seksual yang stabil. Menurut GWR, dia sentiasa cuba mengawal dengan kura-kura betina yang tinggal bersamanya, iaitu Emma, berusia kira-kira 55 tahun, dan Frederick, 32 tahun. Kebiasaannya, kura-kura gergasi Shicel mempunyai purata jangka hayat selama 150 tahun. Jonathan juga diberikan makanan yang mengandungi kalori yang baik sekali seminggu dan ia telah memberikan impak terhadap risiko kekurangan mikrovitamin dan mineral. Menurut kumpulan pakar kura-kura dan penyu air tawar, dianggarkan kira-kira 80 ekor spesies kura-kura itu direkodkan di seluruh dunia. Sepanjang usianya, Jonathan telah melalui 2 perang dunia, 40 Presiden Amerika Syarikat dan 31 Governor St. Helena. Sehingga kini, haiwan itu tinggal bersama 3 lagi kura-kura gergasi bernama Emma, Fred dan David.